خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan daurah kita dalam kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam bab yang terakhir di dalam kitab yang kedua, dalam fasal yang kedua, pada yang menyatakan tentang hati. Penyakit-penyakit yang mengganggu hati kita ada 10 perkara. 10 perkara yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, iaitulah tamak terhadap makanan, suka makan banyak, tamak dalam berkata-kata, marah, sifat dengki, kedekut dan sayangkan harta, bangga diri, cintakan dunia, besarkan diri ataupun disebut takabur, ujub, rasa diri dah sempurna. Yang ke-10 iaitulah riya. Ini perbincangan kita tentang bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Riya adalah menuntut pangkat dalam hati manusia dengan beribadat dan melakukan kebajikan. Itu dia panggil riya. Itu kita nak cari kepujian, nak suruh orang tu suka dengan kita, puji kita dalam ibadat ataupun kebajikan, atau seseorang yang melakukan ibadat bagi mendapat manfaat riya seperti harta dan dipuji. Ini kita bimbang hari ini. Bila kita buat benda-benda yang berkait dengan ibadat tapi kita nak kepada pulangan. Sebenarnya riya adalah satu kelakuan yang dicela dan hukumnya haram. Para ulama berijma', bersepakat menyatakan riya sebagai syirik kecil, syirkun asghar, ataupun disebut dengan nama syirik khafi, syirik yang tersembunyi, sebab dia duduk dalam hati, orang tak nampak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi dalam ayat ni yang kita naknya, allazina hum yura'un, iaitulah mereka yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadat dan segala kerja buat kita. Ini yang menakutkan kita, sebab jarang orang nak lepas. Senang kan nak lepas daripada penyakit yang besar ini, agak sukar. Namun kita kena berusaha belajar bagaimana nak menyelamatkan diri kita daripada perkara ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asyirkul asghar? Qal ar-riya. Sesungguhnya perkara yang lebih ditakuti daripada apa yang aku takut terhadap kamu adalah syirik kecil, syirkun asghar. Maka para sahabat pun bertanya,
apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kita berkata, iaitulah riya. Ini yang kita bimbang hari ini, takut dalam ibadat kita masuk unsur-unsur yang merusakkan amal ibadat kita. Naam. Ayat di atas menjelaskan orang yang bersifat riya tidak mendapat balasan amal ibadatnya, bahkan dia hanya rugi, penat dan tidak mendapat pahala. Rugi, penat, pahalanya tak ada. Terdapat beberapa hadis lagi yang menyebut tentang bahaya riya. Baik, kita pergi ke 276. Riya boleh dibahagikan kepada 6 jenis, 6 macam. Riya itu ada 6 jenis, 6 kategori. Yang pertama, riya dengan tubuh badan, seperti menzahirkan sifat badan yang kurus dan pucat. Ya, kata orang berjalan pijak semut pun tak mati. Tujuannya supaya manusia menyangka dia mengerjakan ibadat pada waktu malam dan berpuasa pada siang hari. Allahu Akbar. Ini orang warak ni berjalan pijak semut tak mati. Yang kedua, riak dengan kelakuan, seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya manusia menyangka dia memikirkan tentang akhirat. Allah, Tok Syekh tu kalau berjalan tunduk ya. Tak. Ini masalahnya. Tapi kalau tengok tak ada orang, angkat kepala dah, regah pula jalan. Ini semua ni kelakuan-kelakuan untuk kita muhasabah, untuk kita tilik. Adakah ada tak sifat dalam kita? Yang ketiga, riya dengan pakaian, seperti memakai pakaian keras. Pakaian keras ni dia panggil baju bulu, baju kain cotton, kain kerah. Tak pakai dah, kain gosok-gosok ni tak main dah ni. Dan bertampal, cari dia supaya manusia menyangka dia dalam kalangan ahli tasawuf. Allah, ini hebat ni pakaian tak. Ada sahabat saya semalam, dia cerita, dia memang waktu dia minat ke tasawuf ni, dia pakai baju pun baju cotton, baju hok kain kerah tu, hok apa ni, berkeduk dia punya kain, tak mau gosok, tak mau dia, sebab waktu tu. Ada lagi yang ingat satu cerita kawan kita di pondok dulu. Dia biasalah orang baru masuk pondok ni, jumpa kitab tasawuf ni, habis kuliah tu balik berterabur depan pondok dia. Teh melo jatuh, susu habis capok belakang. Jadi kawan-kawan sebelah pondok dia kutip ambil. Kata gini lah, kutip simpan dulu. Tanya dia berapa hari dia nak tasawuf ni. Tak mau minum susu, tak mau minum melo ni. Allahu Akbar. Macam-macam cerita kita jumpa. Ini bekas cerita zaman dulu, zaman kita ni. Waktu kita syabab dulu, jumpa kawan-kawan baru ngaji. Mari pondok ni kena kitab hikam tu. Balik capok dah. Capok dah dia punya tes melo capok tak boleh ni kata ni. Kapi belakang ni. Allah. Orang kapi maknanya syarikat. Yang keempat, riak dengan perkataan, seperti riak orang yang berpidato dan memberi nasihat menggunakan ayat Quran, hadis dan perkataan salaf, namun hatinya sunyi daripada sifat ikhlas dan benar. Allahu Akbar. Ini kita takut ni. Menggerakkan bibir dengan menyebut lafaz-lafaz zikrullah di hadapan orang ramai juga dikira riak. Apalagi kalau kita hari ni guna tasbih bunyi tu. Tengah orang dalam majlis, orang duduk kuliah, dia belakang tu tek duduknya. Nak zikir-zikir je lah. Kenapa duduk nak bunyi tu? Itu kita bukan nak mempersoalkan guna alat tasbih tu, itu cerita lain. Tapi kadang-kadang guna alat tu depan orang perlu ke? Orang duduk jalan ke tempat dalam majlis-majlis, tangan tu duduk bergerak gitu. Mulut tasbih kedak tahu, tapi tangan tu memang duduk pusing dia punya tasbih. Macam-macam gitu. Satu anak waktu orang tanya Syekh kita di Madinah tu tentang orang guna tasbih ni. Syekh kata ada masbahah, ada dengan mirwahah. Mirwahah tu mana kipas. Dia pakai tasbih bukan indak tasbih pun duduk pusing ke benda tu. Jadi kipas. Macam-macam cerita. Yang kelima, riak dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri, rukuk lama, sujud lama ketika dalam solat di hadapan orang lain. Tak ada orang, rengkah pula dia. Yang keenam, riak dengan banyaknya murid dan sering berjumpa dengan guru-guru. Allahu Akbar. Saya ni kak, guru saya ni beratus ada ni. Fulan,
Padahal dia jumpa sekali tu ya, tapi duk sebar gambar tu lah. Dia panggil viralkan gambar dia dengan syekh tu, syekh ni seolah dia tu ulama besar dalam dunia ni. Ini semua ni cara boleh jadi riak sebagaimana kata syekh. Maka kesemua 6 perkara ini adalah haram dan satu daripada dosa-dosa besar, wal iyaz billah. Wal iyaz billah. Walau bagaimanapun, mencari kedudukan dalam hati manusia lain dengan pekerjaan yang bukan ibadat adalah tidak haram. Contohnya, mereka yang mencari kemegahan dengan memakai pakaian mahal dan berkualiti adalah mereka yang hebat dalam bidang matematik dan perubatan. Bahkan perbuatan itu harus selagi tiada penipuan, takabur dan seumpamanya. Jadi kalau kita nak pakai baju yang mahal, kita pula ada duit, tak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya pakai tu nak menunjukkan orang. Nah, itu jadi masalah. Nak menunjukkan kita ni dalam bidang agama. Warak tu. Tasbih tak lepas kat tangan ni. Ya, warak tu tahu lagi. Waktu anak buat kursus di hospital, kursus kepada kaki tangan hospital, di bawah tajuk Hospital Mesra Ibadat. Ini program ini memang menarik. Kalau ada pegawai hospital sini boleh kita buat. Jadi kita ajar bagaimana orang sakit ni nak beribadat macam mana, dengan air kencingnya, dengan nak beg kolostomi dan macam-macam lagi. Jadi lepas pada program, kita pecahkan grup. 10 orang masuk dalam ward ni, orang ni masuk ward ni begini. Jadi salah satu ward yang dilawati tu ada seorang makcik duk pegang tasbih. Pergi tanya dia, berapa lama dah duduk di hospital? Dia kata 2 minggu dah. Baguslah kata nampak makcik ni duduk tasbih. Alhamdulillah lah. Semayang lah ke mana? Dia kata tak lagi. Solat tak lagi 2 minggu. Belum lagi. Tapi tasbih gini bergerak. Macam kalau orang tengok dia cium tangan dah lah. Mana nampak wali besar dah dia. Tapi solat belum. Itu jadi persoalan kita. Jadi tanggungjawab kita para pendakwah ni, kata orang a'ba'un kabir, mana tanggungjawab tu besar. Orang baik, bila kita tanya dia kenapa tak solat, tak reti. Tu ya hujah dia. Ini masalah kita. Allahu akbar. Jadi mencari kedudukan, penampilan itu tidak salah. Tidak salah. Sebagaimana dalam hadis yang kita akan sebut nanti. Seterusnya riak yang lebih besar adalah ni. Riak lebih berat. Tadi khafi. Hak ni hak berat, iaitulah riak munafik. Menzahirkan keimanan sedangkan ketika itu hatinya kafir, wal iyaz billah. Maka riak ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Sebab hak syirik nyata, kafir terang-terang, kita tahu dah dia kafir. Kita tak bagi salam dah dengan dia. Tak, dia kafir. Tapi hak riak ni, hak syirik munafik ni, hebat ni. Yang kedua, riak dengan ibadat yang wajib, seperti mengerjakan salat zuhur di hadapan orang lain, tetapi apabila dia berseorangan dia tidak mendirikan salat. La haula wala quwata illa billah. Hari ni dia panggil salat rasmi. Tahu salat rasmi? Ada majlis rasmi, duduk depan dia. Dengan songkok lagi, samping lagi, kerih dia tak pakai. Pakai kerih ni waktu kahwin ya kan. Tapi majlis rasmi mari depan. Ke masjid lagi bertanding. Tapi waktu solat lain langsung tak ada. Tak ada. Ini pun satu masalah. Yang ketiga, riak yang lebih kecil, iaitu tidak riak dengan ibadat fardu, tetapi riak dengan ibadat sunat. Itu darjatnya. Namun sekiranya dia berada di tempat yang sunyi, dia tidak melakukan ibadat itu. Jadi kita melakukan ibadat ni, kenapa ibadat solat malam tu besar pahala? Kenapa? Sebab itulah waktu orang tak ada, orang lain tidur. Orang lain tidur. Mungkin kalau isteri pun duduk tidur, suami bangun. Ataupun sebaliknya, suami tidur, isteri bangun, duduk solat malam. Dengar kan cerita makcik yang pengsan tiba-tiba bangun mengucap. Kata dengar lagi. Tengok dalam pengalaman Dr. Al-Jubair tu ada. Makcik ni sakit, pengsan dia. Tiba-tiba dia bangun, sedar, mengucap syahadah, mati. Doktor panggil suami dia. Dia kata, saya nak jumpa dengan suami. Bila jumpa dia ucap takziah lah di atas kematian isteri. Dan dia pun nak tanya dia, apa amalan isteri awak ni? Sebab dia pengsan. Tiba-tiba dia sedar, mengucap, mati. Suami dia kata, aku tak pelik isteri aku ni. Kalau itulah Allah anugerahkan dia husnul khatimah, aku tidak pelik. Sebab
tazawwajtu. Aku dah kahwin dengan dia 35 tahun. 35 tahun kahwin, mana tua dah lah macam ni. Tak pernah dia tinggal solat tahajud, solat malam, kecuali waktu dia haid, waktu dia nifas. Itu je. Subhanallah. 35 tahun bertahajud, Allah anugerahkan dia sedar daripada pengsan untuk mengucap. Mengucap, kemudian dia sambung balik. Tidur dia tu mati ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah. Jadi kita bimbang hari ni, bila solat sunat kita ni, kita sepatutnya solat sunat tahajud itu, munajat perdana tu seorang-seorang. Sebab itu yang apa ni? Yang betul-betul ikhlas. Tapi kalau yang rasmi-rasmi ni tak ada subuh lagi lah. Keluar api sebut mengantuk pagi ni. Tahajud perdana semalam. Kawan dia berkata, hebat awak tahajud perdana semalam. Waktu tak perdana tahajud ke tak? Ini masalah kita. Waktu tak perdana ada tahajud, kau bangun pun tak lagi. Jadi benda-benda macam inilah yang kita nak gilak balik, nak semak kedudukan kita. Ketahuilah, ubat bagi riya itu adalah dengan menolak puncanya. Ubat ini penawar ni. Ini penawar hati ni. Ini kita kena tanda betul-betul. Yang pertama, punca kepada riya ni suka kepada pujian. Suka kepada pujian. Suka orang puji kita. Yang kedua, takut dicela. Takut dicela, takut dikritik oleh orang. Yang ketiga, tamak kepada harta. Tamak kepada harta, nak benda maknanya. Kita buat benda ni, buat satu perkara kerana nak benda. Apa yang dimaksudkan dengan suka kepada pujian adalah seperti menyerang musuh yang ramai dalam peperangan supaya dikatakan dia seorang yang berani. Dia masuk. Ubat bagi mengubati sikap ini adalah dengan mengetahui pujian-pujian itu adalah satu kesempurnaan yang disangkakan sahaja dan tidak mempunyai kesempurnaan yang sebenar. Puji itu saja ya, lakonan, main-mainnya. Maka tidak ada faedah langsung baginya. Bahkan ia perbuatan yang merugikan semata-mata. Tambahan lagi, penawarnya adalah dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala mencercanya pada hari kiamat dan menyaksanya. Dalam hadis orang yang riak ini akan dipanggil pada hari kiamat, ya murai, ya ghawi, ya fajir. Wahai orang yang riak, wahai orang yang sesat. Ini malaikat akan panggil orang-orang yang begini sifatnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita dah tahu cercaan Allah Ta'ala kepada sifat ini, kenapa kita nak mencari sifat yang tidak baik itu? Selain daripada itu, kita perlu menetapkan dalam hati satu kerugian besar sekiranya kita mendapat pujian daripada manusia tetapi dalam masa yang sama mendapat celaan dan seksaan Allah Azza wa Jalla. Sifat ini bertentangan dengan syariat Islam. Sesiapa yang menjadikan manusia suka kepadanya dengan kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murkainya. Jadi buat apa kita dapat pujian manusia tapi kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Itu sebab yang pertama, suka dipuji. Punca riak yang kedua, manakala sebab riak yang kedua ialah takut dicela oleh manusia. Penawarnya adalah dengan meletakkan dalam hatinya bahawa celaan mereka itu tidak memberi mudarat langsung sekiranya terdapat pujian Allah. Biar orang nak kata apa pun, kalau Allah dah puji aku tak ada masalah. Kan? Kita ni kadang-kadang bila nak istiqamah, nak beramal dengan Islam yang kita terima ini, sukar ke tak? Sukar. Kadang-kadang muslimah ni biasalah kalau waktu musim haji ni kita buat MOU lah dengan dia. Balik ni tutup aurat dengan baik, taat kepada suami dalam perkara yang makruf, buat penampilan diri yang dia kata sukar. Kawan-kawan lama menjauhkan diri, kononnya warak dah ni, tudung pun kemah dah, jambu tak keluar. Jadi macam-macam dia punya kritikan mari. Jadi biarlah orang kritik asalkan kita dapat istiqamah dengan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab yang ketiga, tengoknya sebab yang ketiga bagi riak ialah tamak, sifat tamak. Ubatnya adalah seorang itu perlu mengetahui dengan mempunyai sifat tamak seperti tamakkan harta benda yang diragui sahaja, belum tentu dia dapat memiliki harta itu. Kita tamak setara mana pun belum tentu kita dapat. Belum tentu kita dapat.
Meskipun dia berasa riak dan kehilangan redha Allah, dengan sebab riaknya itu adalah pekerjaan yang tetap dan diyakini. Jadi kalau kita riak ni, memang kita yakin bahawa orang ini mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya manusia yang tamak tidak pernah sunyi daripada kehinaan. Sesiapa yang meninggalkan sifat tamak pada makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya di sisinya apabila dia menghadirkan dalam hatinya tentang nikmat syurga dan mengetahui hilangnya sesuatu nikmat itu. Sekiranya memiliki sifat riya, maka hatinya akan berpaling daripada makhluk dan menjadikan dirinya, dalam dirinya cahaya ikhlas. Alhamdulillah, ini semua penawar yang kita kena lihat, bahawa kalau kita tamak setara mana pun, tak payah. Kalau Tuhan dah tulis, tulis. Berapa ramai orang yang ni, anak-anak orang kampung ni, kadang-kadang tak habis mengaji lagi, nah, dapat kerja. Anak-anak orang hebat-hebat, ayah dia kena belaka, orang tu dia kena, orang ni dia kena, menganggur ya anak dia, tak minta kerja, tak dapat. CJ sama CJ ada. Allah SWT yang maha berkuasa, kita letak situ, tak usah duduk mikir lebih daripada itu. Oleh kerana itu, kita perlu mengetahui bahawa sebahagian daripada ubat bagi mengelak lahirnya sifat riya, iaitulah menyembunyikan ibadah. Muka surat 286. Menyembunyikan ibadah kita seperti kita menyembunyikan kejahatan. Benda baik tak baik kita sembunyikan, ibadat kita juga hendaklah kita sembunyikan. Sembunyikan ibadat kita. Macam mana nak sembunyi? Solat sunat seorang-seorang, puasa pun senyap, jangan duduk jangan duduk cerita orang. Ni kalau orang apa ni, suka nak maklumkan kepada orang apa yang kita buat, itu sukar. Namun kita perlu menyembunyikan segala maksiat dan dosa dengan syarat tidak diniatkan sehingga fasik. Manakala sekiranya kita menyembunyikan maksiat supaya orang akan mengatakan kita orang soleh, maka dia tidak harus. Jadi nak suruh kata soleh pula jadi riak, hak berat pula tu. Bahkan sekiranya meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadat-ibadat sunat kerana takut dikatakan riak, ia juga tidak diharuskan, bahkan termasuk dalam riak. Awak ni tak solat sunat ni, tak boleh solat di masjid ni, takut riak. Itu riak dah nama tu. Betul tak? Jadi dia nak tunjuk orang dia ni warak ni. Aku takut riak lah nak buat apa ni, solat sunat di sini. Jadi riak dah. Allahu Akbar. Jadi itu payah kita ni. Jadi isu riak ni isu benda dalaman, benda dalam hati yang memang sukar lah kita ubati, kecuali dengan ni kata Al-Fudail bin Iyad, seorang tokoh ulama, ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya'. Ini tanda dia punya kata-kata ni. Riya' itu bermula apabila meninggalkan amal ibadat kerana takut datangnya riya'. Kenapa tak puasa? Takut riya'. Kenapa tak sedekah? Takut riya'. Tak ada apa dia, kosong ibadat tak ada, sebab takut riya'. Itu namanya riya'. Sepatutnya kita buat. Kalau riak tu mari, kita tepislah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, auzubillah minasyaitanirrajim. Ini semua ni godaan syaitan belaka ni. Kita kata lagi tu, ni tak buat terus lah, sebab takut riak. Akhirnya kita perlu mengerjakan ibadat dan bersungguh-sungguh menolak riak. Namun sekiranya jatuh juga ke dalam riak, maka kita perlu bertaubat daripadanya dengan segera. Contohnya kita dah berusaha dah untuk ikhlaskan, tapi sekali-sekala dia mari juga lintasan hati tu mari. Jadi pada waktu itu kita istighfar, astaghfirullahalazim, atub ilaika ya Allah, aku minta taubat supaya amalan kita tidak gugur. Amalan tidak gugur. Alhamdulillah. Tamaklah kita 10 perkara yang menjadi penyakit dalam hati kita. Jadi kita berpindah kepada bahagian yang ketiga, bab yang ketiga, iaitulah sikap yang dipuji. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ini yang kita nak. Dalam bahasa tasawuf dia panggil apa? At-tahalli. Yang 10 perkara tu at-takhalli. Tengok, bahasa Arab ni rumah sama. At-takhalli, alif lam ta kha lam ya. At-takhalli. Hak yang kedua ni buang titik kha. At-tahalli. At-tahalli maknanya
kita nak hiaskan hati kita dengan sifat ini, dengan sifat ini. Yang tadi kita nak kosongkan hati daripada sifat itu. Seronok ngaji bahasa Arab dah. At-tahalli, at-takhalli, ataupun dia panggil at-takhliyah wa at-tahliyah. Ambil satu je lah. Banyak-banyak istilah kan susah pula. Tak mana satu ustaz ni, ajar 2-3 benda. Jadi insya-Allah kita berpindah kepada kitab yang ketiga, iaitulah sifat yang dipuji. Dalam sifat yang dipuji ni ada 10 sifat. Yang pertama, taubat, takut kepada Allah, al-khauf. Yang ketiga, zuhud. 4, sabar. 5, syukur. 6, ikhlas. 7, tawakal. 8, al-hub, kasih kepada Allah. Yang ke-9, redha dengan qadar, takdir Allah. Yang ke-10, mengingati mati. Ini semua ni 10 sifat ni kalau kita boleh hiaskan hati kita, insya-Allah. Insya-Allah. Kalaulah tak naik taraf wali besar pun, bolehlah wali-wali kecil. Kita kadang-kadang bila sebut wali berasa pelik selalu tak? Saya ni taraf wali. Pasal kita dalam kepala kita wali ni lagu mana sifat dia? Dengan serba besar dia nya tak? Lagi? Dengan janggut panjangnya, tasbih besar sakut tekak. Tak? Ni wali ni. Wali. Belum tahu lagi. Tak, itu penampilan. Cuma persepsi, dia panggil tanggapan. Tanggapan kita wali itu lagu tu. Masya-Allah, tabarakallah. Tengok dalam tafsir Al-Hujurat, kita huraikan tentang siapakah wali. Wali Allah itu siapa? Baik, kita masuk pada bab yang kitab yang ketiga, sikap yang dipuji. Kita perlu mengetahui bahawa sikap yang dipuji itu banyak. Banyak. Dan yang disebutkan di sini 10 perkara, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in. Dia nama kitab dia Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab Usuluddin. Tapi dia masuk dalam bab tu isu akidah masuk, isu a'malil qulub masuk, dan isu pemerintahan. Jadi lengkap dia orang ni, tak ada, tidak kata asing memisahkan. Mana diam tu, saya ahli tasawuf. Habis orang buat mungkar tu, itu kerja buat lain lah. Ahli tasawuf ni orang hebat-hebat belaka. Al-Fudhi bin Iyad, Amnullah Mubarak, ahli tasawuf hebat. Setahun dia pergi haji, setahun dia pergi berjihad. Subhanallah. Pergi haji, tahun ni pergi haji, tahun depan dia jihad. Jadi tak ada. Jadi kita seimbang di antara ibadat dan juga perjuangan untuk meninggikan syiar Islam itu mesti serentak diteruskan, insya-Allah. Jadi Imam Ghazali sebut 10 perkara ini dalam kitab Arba'in, nama dia Al-Arba'in fi Usuluddin. Allah, tengok di sini bab yang ke-17 ataupun dalam asal dia bab yang pertama pada menyatakan taubat. Pada menyatakan taubat. Apa dia taubat? Taubat adalah permulaan bagi melalui jalan. Dengar ni, taubat adalah permulaan bagi melalui jalan ke akhirat. Orang sepanjang hidup dia begini macam-macam benda yang kita buat. Alhamdulillah Allah dah beri kesedaran kepada kita nak kembali ke jalan yang Allah redai, maka dimula dengan taubat. Mula dengan taubat. Ia adalah kunci untuk menuntut ilmu. Dulu kita tak sibuk dengan benda lain, jadi sekarang ni kita dah U-turn balik, pusing ke jalan yang baik ini dengan taubat. Taubat wajib disegerakan daripada segala dosa, walaupun dosa kecil. Kita ada rasa berdosa, taubat. Manakala melambatkan taubat adalah satu dosa yang lain pula. Allahu Akbar. Melambatkan taubat yahtaju ila taubah. Mula-mula kita taubat hak lama ni, lepas tu taubat pula. Taubat apa tu? Taubat kerana menangguhkan taubat. Subhanallah. Walaupun tempohnya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. 10 tahun dah kita buat dosa ni, tapi kita belum taubat lagi. Jadi kita bertaubat untuk bertaubat. Pendapat ini bertentangan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah tu siapa?
Tengok nota kaki ni. Mu'tazilah ni berasal dari perkataan azal yang bermaksud pemisahan dan pengasingan. Terdapat perselisihan dalam kalangan sarjana Islam mengapa mereka menamakan Mu'tazilah. Menurut Al-Baghdadi, mereka dinamakan Mu'tazilah kerana keadaan mereka yang terpencil daripada pendapat umat Islam yang umum. Jadi Mu'tazilah di mana orang yang terasing, orang yang tersendiri dia ni. Menurut Asy-Syihristani, mereka dinamakan Mu'tazilah kerana pemimpin mereka Wasil bin Atha berselisih dengan gurunya. Siapa? Al-Hasan al-Basri. Mengenai masalah yang orang melakukan dasar, Wasil memisahkan diri daripada Hasan dan mengadakan majlis ilmu yang berasingan dalam masjid yang sama. Itu dia panggil Wasil bin Atha ni ketua Mu'tazilah. Sebab dibagi dia orang dosa besar kekal dalam neraka. Itu perbezaan. Jadi berbeza dengan syekh dia Al-Hasan al-Basri rahimahullah, maka dia pun tak setuju dengan syekh, dia buat kelompok lain. Ini masalah. Kerana itu dalam Islam dia tak suka banyak kelompok. Patut satu je. Kerana itu tidak dibenarkan dua imam dalam satu masjid. Masjid satu imam. Imam 1, 2, 3 itu jawatan. Waktu solat jemaah tu satu imam dia boleh. Nama kata kalau gitu imam masjid ni ada 10 ni. Masalah lah, itu imam lain. Tak. Jadi golongan Mu'tazilah mengatakan mereka dosa akan bertambah jikalau melambatkan taubat dengan sebab panjangnya masa yang diambil untuk bertaubat. Tetapi lebih kurang besarnya dengan lebih kurang panjang masa melambatkan taubat itu, dia wajib bertaubat kerana menangguhkan taubat sebagaimana ia wajib bertaubat pada maksiat yang pertama. Jadi maksiat pertama tu kena taubat, menangguhkan taubat, ditaubat lagi sekali lagi. Sekiranya mereka mengetahui segala dosa yang mereka yang menyeluruh, maka mereka perlu bertaubat atas setiap dosa itu satu persatu. Tak boleh dipanggil package. Malah ni taubat semua sekali. Tidak memadai bertaubat dengan hanya satu taubat untuk keseluruhan dosanya, sebab ada perbezaan. Tetapi sekiranya mereka tidak mengingati dosanya dengan terperinci, dia tahu dia berdosa ya, maka dia perlulah berkata dalam doanya, sekiranya aku mempunyai dosa yang aku tidak ketahui, maka aku bertaubat kepadamu ya Allah. Dia barulah kita, kalau kita tahu satu-satu sebut, ini taubat daripada dosa ni, ini taubat daripada dosa ni, dosa ni. Tapi kalau tak tahu, kita kata ya Allah, semua dosa aku, semua dosa aku. Sebagian dalam hadis Nabi kita ajar istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, aku minta apa dosa hak aku buat dulu, hak buat kemudian, hak aku rahsiakan, hak aku zahirkan. Wa ma anta alamu bini, yang kau tahu aku tak tahu. Minta ampun dosa. Kata di ulama, kenapa Nabi detailkan? Tengok, kenapa Nabi detailkan ketika menyebut hak dosa? Kalau Nabi ringkas boleh tak boleh? Ya Allah, ampunkan semua dosa aku, khalas, intah. Tapi hak dulu, hak kemudian, hak zahir, hak batin. Kata di ulama ketika mensyarahkan hadis ini dalam Riyadhus Salihin, mengatakan bahawa bila kita sebut, kita akan teringat dosa kita. Dosa yang zahir buat di mana? Buat di Kepok Putrajaya contohnya, wal'iyazbillah lah. Dosa yang batin, ini tak ada orang siapa tahu, ini berlaku di Bangkok contoh ni kan. Itu bila kita sebut satu-satu, maknanya kita dengan Allah Azza wa Jalla menyebabkan air mata tu mudah nak tumpah, sebab kita je tahu, Allah Ta'ala tahu, kita tahu. Ini dia panggil hikmah Nabi SAW detailkan doa, sedangkan dia boleh ringkas. Dan Nabi kita ni mempunyai jawami'ul kalim, mempunyai cakap pendek makna panjang. Tapi kenapa didetailkan? Itu rahsia. Kata di ulama hadis, rahsia dia sebab nak suruh bila kita sebut satu persatu, kita akan rewind balik dosa-dosa kita. Dengan Allah saja, dengan orang lain jangan. Walaupun taubat adalah satu ibadat yang dijanjikan pahala, namun perihal terhapusnya siksaan seorang itu setelah bertaubat bergantung kepada Allah. Jadi kita dah taubat, hak nak terima taubat itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Tengok dalam ayat Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa tubu ila Allah. Kata Nabi SAW, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya, dia adalah orang yang seolah-olah dia
seperti orang yang tidak berdosa. Seperti orang yang tidak berdosa. Jadi ini janji Allah SWT kepada orang yang bertaubat. Kata Nabi SAW, hei manusia, bertaubatlah kamu semua, aku sendiri bertaubat 100 kali satu hari. Nabi ada dosa tak? Maksum, tak ada dosa. Tapi kenapa dia bertaubat? Jadi nak suruh itu umat dia bertaubat. Kalau Nabi yang tak berdosa bertaubat, kita yang confirm tak confirm ada dosa? Confirm ada dosa. Takkan tak nak taubat? Itu ayat. Kemudian Nabi juga SAW juga beritahu, Allah SWT terima taubat seorang manusia itu malam yugharghir. Itu bahasa Arab. Selama ruh belum sampai ke halkum. Kalau sampai sini taubat, khalas, intah, tutup pintu dah. Sebab itulah pintu taubat itu terbuka selagi ruh belum sampai ke halkum. Sampai ke situ taubat tidak berguna lagi. Dan taubat yang umum, ditutup pintu taubat apabila matahari naik di sebelah barat. Sebelah barat dia naik, maka itu taubat sudah ditutup. Maka di sini definisi taubat. Apa makna taubat itu? Taubat daripada segi bahasa adalah kembali dan pulang. Kalau kata taubat maknanya undur balik. Manakala pada istilah syarak adalah perkara yang terhimpun padanya 3 perkara. Dengar ni. Tulis itu syarak taubat. Nak taubat mesti ada ni. Yang pertama, menyesal di atas maksiat yang telah dilakukan. Maksiat yang buat dulu tu kita sesal. Ya Rabbi, aku dulu tersalah, aku dulu terjebak, aku dulu tergoda, aku dulu kita sesal. Yang kedua, meninggalkan terus setiap maksiat yang dia lakukan itu. Taubat dah ni, menangis apa ni, habis dah, basah habis dah baju-baju, tapi maksiat tu ada lagi dengan dia. Itu belum taubat. Yang ketiga, bercita-cita untuk tidak kembali atau mengulangi maksiat yang dilakukan. Tak mau dah aku ya Rabbi, tak mau dah. Itu syarat yang ketiga. Hal ini berlaku sekiranya maksiat itu tidak meninggalkan amalan fardu dan tidak bergantung kepada hak manusia. Tanda. Mana 3 syarat tadi bukan hak manusia dan tidak ada amalan fardu. Manakala sekiranya dosa itu melibatkan dia meninggalkan amalan fardu, solat, maka wajib katanya mengqadakan segala amalan fardu yang ditinggalkan itu. Jadi di sini adalah berlaku perbincangan para ulama. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja zaman-zaman dulu, apakah perlu dia qada? Jadi dalam fiqh Syafi'i kata dia kena qada, sebab itu hak Allah. Ada sebagian ulama kata itu hak Allah Ta'ala ini tu benar alal musamahah, dibina di atas musamahah ni maknanya orang panggil mudah kira-kira. Mana bila dia dah taubat nasuhah betul-betul, jadi yang lepas tu lepas, dia akan mula balik hidup baru dengan menjaga solat dia betul-betul. Jadi kita ambil pandangan yang lebih tengah-tengah. Kita kata orang ni kena taubat, peninggalkan solat ni kena taubat, dan dia kena qada solat dia, namun tidak terhalang untuk dia melakukan solat sunat. Letak situ solat sunat yang rasmi harian. Apa dia? Saya letak 17 rakaat, kan? 17 rakaat tu dapat dah risalah dia. Risalah 17 rakaat tu dapat kan? Jadi 17 rakaat tu 12 rakaat solat rawatib, solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. 2 rakaat duha, 3 rakaat witir, 17 rakaat. Ini boleh teruskan. Kalau mari bulan Ramadan pula, kita boleh teruskan dengan salat tarawih. Tetapi bila ada waktu lain daripada itu, kita qada apa yang kita ada tu. Jadi kalau kita kata qada tak ada langsung free, jadi dia rasa dia tak ada kerja pula. Jadi kita bagi kerja tapi tidak menghalang. Karena itulah pandangan saya tidak setuju dengan sebahagian daripada asatidzah terlalu keras. Siapa yang ada solat sunat tak boleh, solat qada tak boleh solat sunat. Pak cik ni kata ambo lama dah tak semayanya, baru nak taubat ni contohnya. Habis duduk tangga masjid lah dia je. Pergi maya tarawih tu, ada qada. Kenapa tak qada? Sakit lutut. Akhirnya mati begitu. Maka kita mengatakan kita ambil wasat dalam antara dua pandangan. Salatlah salat sunat yang bersifat harian dan qada salat. Itu jalan yang lebih baik. Baik.
Tadi semalam ada tanya tentang haji kan? Haji pun sama juga. Kalau orang itu mati dalam keadaan dia meninggalkan harta, maknanya waktu dia mati dia sudah ada kemampuan untuk pergi haji, dia tak pergi, maka para ulama mengatakan kena ambil daripada harta dia, itu hak Allah, dia kena bayar badal haji, upah haji orang pergi, ganti daripada dia. Namun sekiranya maksiat itu mempunyai kaitan dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan baginya memulangkan, tak balik, menggantikan kalau dah rusak, ataupun meminta halal daripada pemiliknya. Tak ada dah benda tahu, tapi tuan dia kita tahu, boleh kita pergi minta halal. Minta halal barang-barang hak kita dululah sama-sama duduk di hostel dulu tak. Macam mana nak buat ni? Ramai orang tanya ni, kawan-kawan dia, contohnya orang zaman dulu, kau orang kerja di Singapura, masyhur zaman dulu, orang kampung Singapura kerja. Jadi waktu duduk di hostel dia panggil kongsi, rumah kongsi ni, kawan pergi kerja, dia ni duduk makan Maggi dia ni. Yang itu contohnya. Macam nak taubat, dia kata kawan saya tu tak tahu duduk mana dah. Jadi kita mengatakan kalaulah orang tu tak dapat dikesan lagi, nak jejak kasih pun tak boleh, macam nak buat, jadi kita sedekah bagi pihak dia. Agak-agak berapa lama duduk sekali dengan dia duduk makan, duduk ambil barang-barang orang tak itu. Jadi kita bayar sedekah ke tabung mana-mana, kita dengan kita niat ini bayaran kepada barang yang saya ambil yang tak tahu siapa tuan, bagi dia. Mudah-mudahan bila kita jumpa di akhirat esok, dia dakwa mu ambil dia barang aku tak, kita kata buka dalam file sedekah aku tu, dia buka ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia selamat dia tu, boleh settle di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Allahu Akbar ni. Maka disyaratkan baginya memulangkan, menggantikan ataupun meminta halal daripada pemiliknya. Semua perkara yang dinyatakan adalah daripada mazhab Syafi'i, bertentangan pula dengan mazhab Maliki, iaitu memadai meminta halal secara umum sahaja. Itulah kita kata, kita ambil dua pandangan imam-imam yang besar. Imam Malik kata cukuplah kita minta maaf secara umum. Jadi kita pergi rumah dia, Assalamualaikum, cakap-cakap kata kita dua ni kawan lama, mesti adalah makan minum ke apa benda yang terambil, tak minta maaf. Jadi bolehlah kita secara umum, tak ada siapa kena detail duit ni apa kita buat. Sekiranya seorang itu tidak mampu memulangkan kembali harta yang dicuri, serta pemilik harta tidak menghalalkannya, maka seorang itu perlu bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan taubatnya dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemilik harta itu meredainya pada hari kiamat. Tak ada jalan lain lagi kecuali kita minta doa dengan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dianjurkan. Sebahagian daripada syarat taubat adalah sebelum sampainya ruh kepada halkum. Kita dah bincang tadi, waktu taubat bila? Sebelum nyawa sampai ke halkum, ataupun sebelum terbit matahari di sebelah barat. Jangan muka surat 2, 3 atau 6. Menurut persepakatan ittifaq ulama, khilaf ini bermula pada taubat orang Islam. Manakala taubat orang kafir yang masuk ke Islam, maka taubatnya diterima berdasarkan dalil Al-Quran dan ijma' ulama. Jadi orang kafir kalau dia taubat, lepasnya dia. Sesungguhnya perkara yang menegah daripada taubat itu adalah israr. Apa makna israr? Tetap ataupun sentiasa melakukan maksiat. Dengan sebab israr itu ada empat perkara. Jadi israr ni maknanya taubat tapi sentiasa buat, tak ada keazaman nak tinggal. Yang pertama, seksa dan janjikan oleh Allah itu ditangguh pelaksanaannya. Pada kebiasaan tabiat manusia itu sendiri akan berasa mudah dengan sesuatu yang tidak dikenakan hukuman. Maka ubatnya dengan memikirkan bahawa setiap perkara yang akan datang itu sebenarnya semakin menghampiri. Jadi dia kata aku buat dosa lama daripada muda lagi, tak ada pun kena sakit ke kena masalah apa-apa. Jadi kita kena ingat, kalau tak sakit atas dunia, di akhirat lepas ke tak? Tak lepas, maka berhentilah. Yang kedua, sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan. Payah nak taubat ni, benda dah biasa kan, biasa kita buat. Nak taubat senang, maka ubatnya, tengok penawarnya adalah dengan memikirkan
sekiranya doktor kafir memberitahu bahawa air sejuk pantang untuk penyakitnya dan memberi mudarat kepadanya. Doktor kata awak tak boleh minum air sejuk. Minum air sejuk batuk kuat ke apa benda ke, boleh kanser. Minum tak minum kita? Tak minum. Maka kita hendaklah mengetahui Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih benar daripada doktor itu. Nabi beritahu ke tidak bahaya dosa? Bagi tahu. Dalam Quran ada tak? Ada. Tapi kenapa kita duk dengar hak orang ni, tak dengar hak ni? Nah, itu dia panggil. Yang kedua ni ilmu psikologi. Macam mana nak berhenti daripada ni? Yang ketiga, seseorang yang menangguhkan taubatnya itu dari hari ke hari dan dia berkata, aku bertaubat pada masa akan datang dan taubat itu dalam kekuasaanku. Kita pun tengoklah sebagaimana cerita semalam, bagaimana orang yang umur 40 dia kata nak solat umur 60. Tak sampai 24 jam apa jadi? Mati. Jadi kita ambil cerita-cerita motivasi macam ni. Ya awak ni sedap tak? Nantilah saya tua-tua sikit. Hak ni ramai orang ni. Bila kita ajak pergi haji ke tak? Tak cukup 40 lagi ni. Tak boleh. Nanti 40 sana. Kata awak jamin 40 tahun awak hidup. Dia pun senyap sekejap. Jadi ayah dia umur tok ni umur 90. Arwah lah orang. Arwah tok ni umur 90 mati. Ayah. Jadi ayah dia umur panjang. Dia tak tahu lagi. Kena ingat situ. Allahu Akbar. Yang keempat, apabila seorang itu mengatakan pada dirinya Allah itu Maha Pemurah dan Pemaaf sebagai alasan menangguhkan taubat, sebenarnya mereka itu punya pemikiran yang tidak benar kerana mengharapkan kemurahan dan kemaafan itu. Ingat, ia demikian itu tidak berlaku seperti kapal yang tidak berlayar di atas lautan, di atas daratan. Mana kapal? Inna safinata lam tajri 'alal yabas. Jadi saat kapal. Maka inilah di antara perbincangan kita. Nabi SAW memperingatkan kita, orang yang cerdik itu orang yang amila lima ba'dal maut, buat amalan atas dunia untuk bekalan lepas pada mati. Muka surat 2314. Dosa kecil menjadi besar. Ini bahaya kita ni. Kita dah ingat kecil lagi, dia rupanya besar kan? Dosa kecil itu menjadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, apabila seorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara yang tidak penting dan menghinanya. Dosa kecil ni sedapnya. Jadi dia akan jadi besar sebab kita memandang remeh kepada dosa. Jadi para sahabat mengatakan, orang-orang mukmin tengok dosa tu seperti gunung besar di atas kepala. Gunung besar nak jatuh atas kepala. Orang munafik dia tengok dosa seperti lalat atas hidung. Lalat ni ada masalah? Tak ada masalah dah. Kita angkat tangan kita lari dia. Biasa. Jadi orang-orang beriman tidak meremeh-remehkan dosa. Sebab apa? Sebab kita jangan duduk besarkan isu dosa kecil, dosa besar. Memanglah ada kategori sebab hukum berbeza. Cuma waktu kita nak buat dosa, kita kena tengok siapa yang kita buat lakukan dosa. Dosa kecil ni tak apa, dosa kecil. Tapi kita berdosa dengan siapa? Itu soalan. Berdosa dengan siapa? Dengan Allah. Kecil lah, dia akan kita terasa dosa itu sendiri adalah satu benda maksiat, mungkar yang tak sepatutnya berlaku kepada kita bila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dosa kecil bertukar menjadi besar apabila seorang itu merasa suka dan gembira apabila melakukan dosa. Allahu Akbar. Dia buat dosa, dia happy pula. Post dalam Facebook lagi pula. Bangga dengan dosa dia tu. Ini jadi besar. Yang ketiga, dosa kecil bertukar menjadi besar kerana seorang itu mengambil mudah bahawa Allah menutupi ke atas dirinya. Dia buat dosa pun tak nampak apa. Sembunyi. Tuhan tak dedah kan? Biasa tu, tak ada masalah. Yang keempat, dosa kecil menjadi besar apabila seorang itu mengerjakannya secara terang-terangan dan menzahirkan dosa itu, seterusnya menghebahkan kepada orang ramai tentang perbuatan dosa. Dia istihar sebagai dosa yang dia buat tadi. Ada lagi ni. Yang kelima, apabila seorang alim
Ini kita bimbang hari ni. Orang alim, orang ada ilmu, pak imam, ustaz-ustaz, pensyarah-pensyarah jabatan syariah, fakulti pengajar Islam dia panggil. Dalam agama melakukan dosa kecil, kemudian perbuatan dosa itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan jadi dosa besar. Banyak hujah orang ni. Ni kenapa pakai macam ni ni? Bini ustaz pun pakai. Tu kita bimbang sekali. Jadi ustaz nak keluar rumah kena cek dulu. Bini dia luluh pos pakum syariah ke tidak di sudut pakaiannya. Kalau tak luluh kata balik tukar. Sebab orang akan ambil. Sekali saya duduk berjalan di airport. Lalu orang besar agama, jawatan tertinggi agama dalam negeri lalu. Bini pakai seluar. Orang cuik, ni bini pakai seluar. Kata tanya dia, mungkin dia ahli fatwa. Itu menunjukkan. Jadi orang yang besar ada jawatan dalam agama, bila dia buat benda yang berdosa jadi besar, sebab orang akan berhujah dengan dia. Kenapa ambil pondan tu? Buat juru make up, pak andam pula jadi. Lepas tu ambil mak andam kan nak kahwin. Dia kata pondan ni lah saya ambil nombor telefon rumah pak imam baru ni. Lah kata apa dia? Dia dapat nombor telefon pak andam ni waktu kahwin anak pak imam. Naik tarah tak ada. Maknanya tu email pun pakai hak ni juga. Takkanlah aku tak boleh. Kita makmum dia. Sudah. Ini masalah. Kerana itulah orang-orang yang beragama, orang yang ada title, ada tarah ini berhati-hati sebab orang akan buat hujah dengan kita. Orang buat hujah dengan kita. Ini satu cerita, saya pun tak tahu. Cerita sungguh ni. Ada kawan kita, dia pergi makan dekat KFC. Lepas tu ada orang tanya, dia kata kenapa makan KFC? Dia tengok, dia kata saya tengok ustaz tu makan KFC. Betul dia makan di airport. Itu yang hujah dia. Kita tidak kata KFC tu haram, mungkin ada logo halal dah kan. Tapi nak hujah dia nya sebab dia tengok ustaz tu makan KFC, dia makan juga. Kata ketinggi darjat dia tu hujah. Ini cerita bahawa para ustaz, asatizah, pendakwah-pendakwah, khususnya pendakwah wanita ni, janganlah duduk cukur bulu kening sangat. Duduk letik dia punya kening, make up dia kadang-kadang kalah ratu cantik. Jadi orang akan ikut. Jadi semua baju ni jubah siapa ni? Jubah ustazah tu ni. Ni hebat ni, selebriti ni, TV selalu. Jadi semuanya jadi hujah. Maka kata Syekh ni, orang alim yang melakukan perbuatan begini yang menjadi ikutan orang, maka dia jadi dosa besar. Wal-iyazubillah. Bagai bahaya berlaku tu. Tengok ni. Dalam hadis, tengok hadis muka surat 318, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mengadakan satu perbuatan yang tidak baik dalam Islam. Kita pakai baju yang menjadi model kepada orang contohnya, nescaya dia akan mendapat dosa serta dosa orang yang mengerjakannya dan orang yang selepasnya tanpa kurang akan dosa yang mereka lakukan. Kalau orang tanya kenapa pakai ni? Ikut ustazah fulan, ikut ustaz tu. Jadi ustaz ni akan jadi model, maka dia dapat dosa dengan sebab orang tu. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi tamatlah perbincangan kita tentang taubat.